Assalamualaikum wahai jiwa-jiwa yang tenang. Hari tu Farah dan temankan suami Farah mencari barang dia ke kolam dia. InsyaAllah ada kesempatan Farah akan review kolamnya. And now tiba masanya Farah dan adik ipar yang Farah sayangi nak window shopping. Dengar kata tempat ni ala-ala Pasar Payan Terengganu. Kalau betul, lepaslah rindu Farah berjalan dengan keluarga suami Farah ke Kuala Terengganu tahun lepas. Jom guys, Farah bawa jalan-jalan. Akak ikut adik je. Macam-macam. Adik balik. Punya stay je lah. Macam Pasar Payang dah korang. Ya sayang. Wah, ya Allah. Banyak keripik-keripik. Oh ya, adik, orang nak lalu dik. Adik, Fatih suka ni dik. Kalau dia ada ni mesti dia nak tengok. Aku pun tadi Jojo, nama. okay, bye. Fatih hari tu, Fatih suka. Berapa harga ni? Ada Didi, ada Jojo, ada Nama, ada Bantau Pipin. Kalau ambil 2 ke 3 berapa? Kalau awak ambil 3. Maria tahu korang. Dia dah upgrade. Lebih menarik.
Kalau korang pernah pergi Pasar Payang, ni dah macam Pasar Payang. Ni dekat Air Hitam Batu Pahat tau, Johor. Seronok korang. Wah, best lah tersusun macam ni. Kalau lepas tu sejuk tau kat dalam ni. Nak bandingkan dari dulu. Free one Banding tadi ya? Aku buy 5. Oh, okey. Ni belum lah. Ni tak nampak. Mana Didi? Mana Didi? Tak mau, tak mau. Itulah. Ni kokot. Oh, sana tu Okey. Adik pun okey je. Adik pun first time sini. Apa dia? Tak pernah sampai sini. Ya. Wow. Macam-macam ada kat sini. Luas dek Kenapa Nur Zahra Afia? Kenapa sayang? Banyaknya keripik dek. Ya. Itulah tu. Nampak tadi kat sana je okey. Banyak keripik. Meriah. Terima kasih sayang. Ya Allah, seronoknya. Ni ibu nak masuk pun luas kan? Waktu kita pergi yang kat sana tu ada sempit sikit ibu. Ya? Nak bernafas pun selesa. Seronok macam-macam ada. Ya, betul. Woi, ni pun banyak kak. Itulah. Sini pun tak nampak Didi Dia nampak apa tu? Mana Didi? Tu dia nampak. Tu. Tu atas tu. Banyak weh. Macam-macam ada. Kat Air Hitam Batu Pahat Johor.
Dah makin selesa, luas. Sangat luas. Kipas banyak. Kalau bawa stroller pun selesa. Yang berkerusi roda pun sangat selesa. Nampak tu dalam. Farah dekat luar je lah Apa tadi? 3 apa tadi? Ya. Tak tahulah. Ya. Apa dia, Dek? Ada orang call tak? Tak ada. Akak bercakap kat video. Itulah. Ya. Oh, nampak saja nak buang. Aduh. Patung, ya Allah. Banyak kat sini, banyak pilihan. Nampak lidi yang besar gedabak ni, ni kecil-kecil. Yang ini berapa? Mana? Ini kecil ni. Hari ni Farah pergi dengan adik ipar. Ibu mentua Farah dengan suami Farah dalam kereta. Ni adik ipar Farah. Dalam Nana ada tak? Tanya dulu Uncle lah. Berapa Uncle tadi kalau saya ambil 3? 3 Luas weh. Seronoknya. Terima kasih.
Ya? Macam-macam ada. Korang kat sini boleh datang kat air hitam Batu Pahat tu. Sambil tadi mana? Sana Sakdia tu. Okey. Mana? Mana tadi situ? Ya kot, mana-mana lah asalkan dia punya gula tak cair Boleh. Tapi dia tak adalah macam kat Pasar Payang tu lagi banyak ada Tapi ni kalau ibu masuk selesa Ibu nak tengok kerepek ke? Alung-alung tu nak pintu. Kita tak tahu sebab tak ambil yang satu air hitam ni kadang dia boleh bagi harga lagi. Itulah tu. Kena pula dengan alung. Tapi pernah pergi kot. Tapi dia macam anak dia dah jaga tau. Alung kata payah. Tapi tanyalah alung dulu. Mana tahu dia ada. Akak. Bagus dia ingat. Beli kat sini je lah Itulah. Alung ada bagi akak duit. Adik nak tak asam tu? Tak apa tak. Okey kan gula dia kan? Asam bawang tu. Ya.